Pau rumah urut untuk duit raya. Ini minggu beria PKR kan apa ni? Semua PKR Wah, PKR beraya betul lah. Pau duit raya. Yalah, dikatakan kalau dalam, saya dah tengok video ni sebab sebelum dia dilaporkan, saya dapat mesej dan video ni daripada YB Zahir, ahli Parlimen Wangsa Maju. Dia mengadu, dia kan yang dikalahkan dalam cabang, pemilihan cabang. Ini yang menang-menang ini semua tim damai lah. Ini anak-anak buah Nurul Izzah lah semua ni kan, kalau nak ikutnya by association kan. Jadi bila perkara ini berlaku, dan itulah orang semua cari dia. Susah dia nak jawab. Saya memang tak suka dia orang ni. Saya memang dah lawan habis-habisan dalam parti kan? Dan sebab itulah nampaklah sekarang ni, tahulah kenapa kami lawan mereka kan. Tapi ialah ini yang jadi beban kepada orang yang dalam PKR sekarang lah. Yang buat salah tu ialah satu kumpulan, yang lain tu yang tak bersetuju dengan mereka sekali kena lah. So yang ini dikatakan seorang ahli majlis perwakilan penduduk. Kau dah tengok video penuh lah? Aku dengar dia punya cara. Ada seni dia nak memperkenalkan diri semua kan. Video tu tengok, tapi suara tu macam dia jauh-jauh sikit lah. Dia jauh-jauh sikit lah, inaudible tu sikit kan. Cara dia memperkenalkan diri, majlis perwakilan penduduk. Kemudian dia beritahu bahawa dialah sebenarnya yang akan bagi laporan kepada DBKL untuk mana DBKL nak serbu semua kan. Aku nak gelak juga, because aku rasa yang duduk kat yang apa nama ni, receptionist tu rasa tak payah cakap, aku dah tahu kau dah datang nak pau. Dan ini juga benda-benda yang memalukan lah kan. Dan saya tahu bahawa ini bukan saja berlaku di Wangsa Maju, tapi dia juga berlaku di tempat-tempat lain lah, yang di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor contohnya kan. Jadi kepada kedai-kedai semua kan, sila pasang CCTV supaya bila ada orang nak datang pau macam ini, tak kisah, ini protection money lah kan. Mafia jugalah. Jadi dia ada lapis-lapis mafia dalam masyarakat kita ni kan. Mafia yang paling atas nanti kita cakap lah lepas ni kan. Ini mafia paling bawah. Ini mafia paling bawah ni. Dia kutip wang perlindungan daripada orang-orang di bawah jajahan kuasanya. Kalau tidak, kalau kamu tak bayar, nanti kami akan hantar penguat kuasa kan. Jadi saya juga minta lah, kita ada yang jadi mangsa, iaitu pekedai-kedai semua ni kan. Dan satu lagi ialah kita ada penguat kuasa kan. Yang jadi mangsa tu silalah pasang CCTV. Jangan satu je, 4-5. Biar angle perut pun ada, angle kepala pun ada kan. Pasang banyak-banyak supaya ada orang pau saja kan, viral kan. Kemudian kepada penguat kuasa di pihak berkuasa tempatan, pegawai-pegawai kerajaan, lawan. Jangan dengar, pergi buat laporan terus. Jangan layan dan jangan takut dengan ahli-ahli politik picisan yang baru ada dalam parti 2-3 tahun, setakat jadi ahli majlis perwakilan penduduk ni pun gayanya mengalahkan apa kan. Jadi kalau ada arahan ke apa semua ni, dan juga peka supaya kita tahu siapa yang kutip duit dan sebagainya ni. Jadi bila dia buat laporan ataupun bila dia suruh kan, jangan penguat kuasa dan anggota PBT ini menjadi enabler kepada mafia-mafia kecil di bawah ini. Memang meriah betul lah PKR tahun ini beraya kan. Beraya pau duit raya. Saya haraplah bukan duit inilah yang PKR akhirnya akan bagi sebagai duit raya. Cabang PKR Wangsa Maju bagi duit raya daripada pau rumah urut. Tapi
Tapi PKR Orang Semaju pun pernah ada kes kan yang Ini bukan kali pertama Ini bukan kali pertama kita Dia PKR Orang Semaju ni dari segi tahap berianya bezakan di antara ahli parlimen Wangsa Maju yang telah dikalahkan dan yang memang orang lama lah. YB Zahir ni bagi saya lah antara orang yang saya paling respect dalam PKR kan. Dan dia dah cuba, tapi cabang itu ialah orang-orang macam ini. Jadi ketua cabangnya pun telah digantung. Sebab ketua cabangnya itu pernah ada video kantoi beritahu Perdana Menteri dapat duit daripada Vincent Tan. Saya terkejut. Kalau saya jadi Perdana Menteri, aku pecat, aku lanyak, aku kumban dalam penjara terus. Kan seronok je pergi beritahu orang nak pau duit, cerita pasal ni kan. Tapi akhirnya PKR hanya ambil tindakan gantung. Jadi itu dah. So sekarang ni PKR Wangsa Maju tak ada ketua cabang. Dia ada timbalan dia, pemangku ketua cabang. Pula jadi macam ini kan. Tapi bezakan ahli parlimen Wangsa Maju dengan Damai yang ada kat cabang PKR Wangsa Maju ni. Okey, baik, itu mengakhiri beria kita YB, beria bersama PKR. Aku beria nak rank. Okey. Jangan. Ada 4 YB? Ada 4. Tengok balik 1 2 3 4. Okey. Go back to dia contender utama ialah bila mana ada Fuziah dia akan beria lah. Pergi persaingan sengit. Persaingan sengit antara Fuziah dan juga Ramanan. Sila pergi yang ketiga, kita tengok video balik. Ketiga. Ada video dah jadi. Kalau tadi ada kan? Tadi ada. Kena dengar. Terima kasih kepada hilang dah. Aduh. Tak apa. Tapi setelah dipertimbangkan terima kasih Datuk Ramanan. Ini dia nak kena tunjuk tu. Tapi minta maaf Ramanan, setiap kali ada Fuziah akan menang. Yang berani melawan. Sebab beria keluarkan kenyataan tanpa ada asas yang basic lah untuk menjadi Setiausaha Agung sesebuah parti, iaitu parti politik tak boleh saman orang.